Aku tahu ramai yang mengalami situasi macam aku bila lepas dah shopping barang-barang tu kan. Korang nak bawa barang naik ke rumah tu sangat penat sebab dah shopping penat-penat kan. Jadi aku suggest kat korang semua tu ada troli ni. Troli ni boleh lipat dan yang menariknya kalau korang hujan basah barang semua tu kan, tak perlu risau, korang boleh tutup pakai penutup yang diletak kat bahagian belakang ni. Tutup je and then terus selamat untuk korang bawa troli ni dengan barang-barang waktu hujan. Nak buka pun mudah je, korang buka je klip kat tepi ni and then korang tarik dekat dalam tu dia ada tapak dia, korang turunkan tapak tu and then korang boleh ambil penutup kat bahagian belakang ni, tutup dia seperti biasa, di menu tutup lah, dia tak ada auto tutup. Tapi at least penutup tu boleh simpan dekat bahagian belakang tu. Senang lah korang semua takut nanti terhilang pula penutup tu kan. So, dekat bahagian tepi ni korang boleh lockkan dia supaya dia lebih kukuh lah untuk korang bukakan supaya dia tak ada terlipat balik. Roda dia pula smooth je, boleh berpusing-pusing macam ni, senang lah nak bawa ke mana sini. Dan dia boleh lock tau, roda tu jangan risau, korang boleh lockkan dia tak nak bagi dia bergerak. Kalau korang nak bawa barang-barang berat, korang tutup penutup ni, korang letak dekat atas dia. Aku dah sediakan link kat bawah, korang tekan saja berminat. See you on the next video. Jangan lupa berselawat.